Before korang isi UPU, ada beberapa benda penting yang korang kena tahu supaya korang tak menyesal di kemudian hari. Sebenarnya dah terlalu ramai yang dah terlepas isi benda yang salah dekat dalam UPU, end up diorang menyesal sebab kos yang diorang pilih tu sebenarnya kos yang tidak sesuai. Jadi dalam video kali ni, aku akan guide korang macam mana korang nak tahu sama ada kos yang korang pilih untuk isi dalam UPU tu sebenarnya berkesesuaian dengan korang ataupun tidak. Assalamualaikum and hi everyone, it's me Dan Hazaki. Welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni, macam yang aku explain tadi, aku akan guide korang macam mana nak pilih kos yang sesuai dengan korang lah dalam UPU. So before korang isi UPU, benda yang paling penting korang kena tahu ialah korang kena tahu minat sebenar dalam diri korang. Bila bercakap pasal minat ni, it's not about korang ikut trend tau. Maksudnya kalau kawan-kawan korang ataupun ahli keluarga korang yang suggest korang untuk ambil ni ataupun kawan ambil ni, it's not about them, it's about you. Apa yang awak minat, itu yang awak kena ikut cita rasa awak tersendiri. Mungkin kalau cara korang membesar, let's say lah, katakanlah your friends ramai yang minat IT contohnya, even though awak berkawan dengan circle itu, tidak semestinya IT adalah sesuai untuk awak. Jadi start daripada sekarang, try duduk dan figure out yourself tentang kos ataupun bidang kemahiran apa yang awak minat sebenarnya. Biasanya kalau korang tak kenal minat diri korang yang sebenar, korang akan ikut kos-kos yang popular. Ni contoh lah, macam korang sebenarnya sesuai dengan background business ataupun finance, tapi korang rasa macam kos yang popular ialah engineering ataupun chemistry, sedangkan korang tahu potential diri korang sebenarnya lebih ke arah business. Okay, bila bercakap pasal minat ni, macam mana korang nak tahu sesuatu kos tu sebenarnya korang minat ataupun tidak? First, korang tengok balik, adakah kos yang korang nak ambil ni bila dekat sekolah sebelum ni adalah sebuah subjek yang korang rasa macam seronok untuk belajar ataupun tak rasa pressure untuk belajar? Dan maybe something yang boleh relate dengan kau punya daily lifestyle. Contohnya, katakanlah kau ni sangat suka bab mengira ataupun suka tengok graph, chart, then you should consider to apply a course that suits you. Okay, contohlah, katakanlah korang ni sebenarnya minat melukis ataupun grafik, maybe korang boleh consider untuk apply course-course yang berkaitan dengan multimedia, ataupun maybe korang ni seorang yang suka logik dan suka berfikir, mengira, then you should consider for accounting and also data analytics. Tips yang kedua untuk memilih kos dalam UPU ialah korang kena tengok balik result SPM korang. Memang minat tu penting, macam kita cakap masa point pertama tadi, tapi kalau korang punya result SPM tak selari dengan minat korang, then you should consider untuk berfikir semula. Katakanlah korang ni minat melukis, memang korang ni rasa minat lah nak melukis, tapi tak ambil seni contohnya, ataupun mungkin kalau korang ambil seni pun result korang gagal ataupun B, mungkin korang boleh consider untuk cari minat yang baru. Contoh yang kedua, mungkin tak ambil matematik tambahan ataupun maths korang dapat gagal, tapi korang nak masuk engineering. Bukan tak boleh untuk apply, cuma bila nak isi UPU ni, kita kena fikir sama ada kos yang kita pilih tu sebenarnya ada potensi untuk kita dapat dan juga untuk kita survive ataupun tidak. Bila kita reflect balik dengan result SPM kita, kita kena tengok adakah kos yang kita nak pilih ni match ataupun tidak dengan result SPM kita. Contoh, katakanlah awak nak pilih engineering, so engineering ni dia berkait dengan maybe physics ataupun mathematics and also at maths. Katakanlah awak dapat 2A 1B ataupun semua A, that one you can consider untuk ambil engineering because you perform very well in the SPM. Yang ketiga, before kau nak isi UPU tu, tengok dan juga cuba untuk faham kos apa yang kau akan belajar nanti. So you guys boleh baca feedback, pengalaman daripada senior-senior yang pernah ambil kos tu daripada Google, so that bila diorang explain tentang kos apa yang ada, subjek apa yang ada dalam kos yang korang nak pilih tu, then kau boleh berfikir semula untuk consider untuk ambil kos tu ataupun tidak. Sebab kau kena faham
bila kau terpilih untuk katakanlah masuk diploma nanti, akan ada let's say katakanlah 6 semester. So satu semester dalam 4-5 bulan. So dalam masa 4-5 bulan tu pula akan ada beberapa subjek. Daripada subjek ada beberapa syllabus pula. Jadi can you imagine, daripada subjek yang korang berminat tu dia akan pecah mengikut cabang-cabang tertentu. Jadi that's why before korang isi UPU, try untuk belajar dan juga research dulu apa kos-kos yang ataupun subjek yang korang akan belajar nanti. Kau kena faham dalam kos bisnes ni dia ada banyak lagi subjek yang berkaitan. Contoh, kita ada subjek accounting, kita ada subjek mathematics. Business is not just about selling products. You also need to know about the accounting and also the mathematical background of the business itself. Contoh yang kedua, katakanlah kau minat IT. Kena faham, IT ni bukan sekadar kau main komputer, tahu sistem-sistem komputer. It's more than that. Cuba untuk faham secara basic konsep macam coding, database yang digunakan dekat dalam sistem yang berkaitan dengan IT. Korang buat research dan katakanlah minat tu muncul, then you guys can consider untuk apply for that course in the UPU. Yang keempat, korang kena bayangkan kerja apa yang korang akan dapat nanti lepas grad. Bila kita pilih course dalam UPU ni, sebenarnya dia bukannya terhenti di situ. Maksudnya kalau korang dah apply course tu dan korang dapat belajar, tapi cuba cari dan juga faham ke manakah keboleh pasaran graduan orang yang ambil course itu di dalam ekonomi, especially dalam Malaysia sekarang. Contoh, katakanlah awak ambil accounting, adakah course accounting itu diguna pakai dalam sistem pekerjaan di Malaysia contohnya? Jika ya, anda mungkin boleh consider, termasuk juga engineering, termasuk juga doktor, termasuk juga farmasi serta kos-kos yang lain. Sometimes memang betul kos yang kita minat berkait rapat dengan result SPM kita memang dah align. Cuma bila nak kata apply untuk kerja nanti, korang kena consider sama ada keboleh pasaran graduan daripada kos yang korang nak ambil ni sebenarnya sesuai ataupun tidak. Dan adakah dia ada demand dekat dalam Malaysia ni? Sebab kita tak naklah bila awak dah perform nanti, dah pilih course yang hebat and then dah dapat result yang cantik, but then when it comes to apply for a work, it's quite hard sebab susah untuk dapat peluang pekerjaan. Kelima, mungkin saya boleh suggestkan untuk anda cuba untuk buat test diri. Test diri ni maksudnya macam lebih kurang macam kita buat research tadi, cuma dia lebih kepada kita cuba untuk faham dan juga dalami apa yang kita bakal belajar lah. Contoh, katakanlah awak nak ambil subjek IT dan awak kena belajar a little bit of the science computer, also the coding. Cuba untuk search dulu dekat dalam YouTube, try belajar, agak-agak boleh faham tak sikit-sikit, ataupun adakah daripada awak tengok video tu awak rasa macam berminat ataupun rasa macam interested juga kan kalau cuba ni, then you boleh consider untuk apply for that course dalam UPU. Yang keenam, jangan terlalu ikut orang ataupun jangan terlalu FOMO. Maksudnya mungkinlah korang akan berbincang dengan kawan-kawan macam kau ambil apa, kau ambil course apa, kau ambil dekat mana semua. Cuba jangan jadi FOMO, jangan terlalu comparekan diri awak dengan kawan. Mungkin setiap orang dia ada minat yang berbeza tau. So cuba untuk cari balik minat dan juga identiti diri awak lah. Yang ketujuh adalah untuk melihat semula berapakah jumlah merit yang anda telah dapat. Ini sangat penting sebab ia akan menentukan berapa peratuskah yang anda layak dan keboleh pasaran anda untuk dapatkan kos itu berdasarkan peratusan yang diberikan melalui sistem meritokrasi. So seperti yang korang tahu, markah merit ni adalah bergantung kepada markah result SPM dan juga markah co-curriculum. Jadi lagi tinggi merit, lagi ada banyak peluang untuk korang dapatkan kos tu. Dan bila dah tengok balik merit yang korang dapat tu, cuba untuk asingkan daripada 12 kategori tu mengikut 3 tahap, iaitu target, realistik dan juga backup. Maksudnya untuk 4 yang pertama, korang boleh fokuskan kepada kos yang memang korang target untuk dapat. 4 yang seterusnya pula adalah kos yang kita boleh kata realistik untuk awak dapat berdasarkan apa yang kita telah bincang tadi tentang result SPM, tentang minat. Terakhir, mungkin ini adalah peluang untuk anda letakkan kos-kos yang kita boleh katakan backup sekiranya kos-kos yang lain anda tidak dapat. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, before korang isi UPU, korang kena consider minat korang, syllabus apa yang korang mungkin akan belajar,
keboleh pasaran graduan dan juga beberapa perkara penting yang lain lah, contohnya meritokrasi. Jadi sebelum kita akhiri video ni, kalau korang ada apa-apa pertanyaan boleh komen dekat dalam ruangan komen dekat bawah, ataupun kalau korang ada ilmu lain yang korang nak share boleh komen juga so that kita semua dapat belajar bersama-sama. I think that's all for this video. See you guys in the next video.